Bersyukur dari sudut pandang Islam. Di dalam Islam, bersyukur adalah suatu konsep yang sangat penting. Terdapat banyak tempat di dalam Al-Quran menyatakan tentang pentingnya bersyukur. Begitu juga terdapat dalam banyak hadis dan kisah dari tabi'in menceritakan tentang bersyukur dari sudut pandang Islam. Syukur bererti mengakui, berterima kasih dan menghargai nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Bersyukur tidak hanya melibatkan ucapan Alhamdulillah dan terima kasih, tetapi juga ia mencakupi tindakan dan sikap seharian kita. Bersyukur dari sudut pandang Islam dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian. Pertama, pengakuan terhadap nikmat pemberian Allah. Syukur bererti mengakui dan sedar bahawa segala sesuatu yang dimiliki, sama ada dari sudut harta, kesihatan, keluarga atau kemampuan, ia merupakan kurniaan dari Allah. Kedua, bersedekah dan berbuat baik. Menggunakan harta yang dimiliki, masa yang ada dan kesihatan yang baik untuk membantu orang lain. Membantu dari sudut berkongsi rezeki, bersedekah, melakukan kebaikan, tidak kedekut dan melakukan pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Ketiga, memelihara akhlak dan etika. Hamba Allah yang bersyukur sudah pasti berusaha menjaga akhlak dengan orang kelilingnya. Ia mempunyai pegangan etika hidup yang melandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, melaksanakan ibadah. Tanda kita bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah adalah dengan mengikuti apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Kelima, bersangka baik dan belajar menerima takdir. Setiap ujian yang diberikan Allah, hamba-Nya amat perlu belajar bersangka baik, bersabar dan berusaha untuk kawal diri. Takdir telah tertulis sebelum kelahiran kita. Jadi, apabila sesuatu yang buruk atau tidak disenangi berlaku, sabar itu perlu diletakkan di tangga pertama. Keenam, mendekatkan diri kepada Allah. Mempelajari dan mengamalkan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Tanda syukur yang paling ketara ini menunjukkan bahawa Allah mahu hamba-Nya menerima yang terbaik daripadanya. Ketujuh, berterima kasih. Kita bukan sahaja berterima kasih kepada Allah, tetapi juga berterima kasih kepada orang sekeliling yang membantu memudahkan urusan. Berusaha membalas kembali kebaikan dengan membantu mereka kembali, mengucapkan kata-kata yang baik dan mendoakannya. Sabar dan syukur adalah dua kata kunci yang penting dalam meneruskan kehidupan. Ia seperti apa yang dinyatakan oleh Hamka. Jika salah satu dari kedua-dua ini hilang, ia ibarat rama-rama yang kehilangan sayap.